Baru-baru ini, Viciously Fast Malaysia atau VFM telah berjaya menganjurkan Mega Gathering VF3I Evolution 2025 buat pertama kalinya di RTC Kopeng. Kehadiran yang luar biasa ini bukan sahaja menunjukkan kekuatan komuniti dua roda, tetapi juga semangat ukhuwah yang kuat antara pemilik dan peminat jentera VF3I. Semua peserta yang hadir dengan pelbagai gaya dan modifikasi yang menarik yang betul-betul mencerminkan kreativiti dan cinta mereka terhadap dunia pemotoran. Acara yang berlangsung pada 11 Mei lalu bermula seawal jam 9 pagi dan kekal meriah sehingga jam 6.30 petang. Dengan lebih daripada 1,000 buah motosikal VF3I dari seluruh pelosok negeri hadir berkumpul. Antara kemuncak acara ialah pertandingan motor show yang menampilkan 55 buah motosikal terbaik. Motosikal yang telah dimodifikasi dari seluruh Malaysia. Tahniah diucapkan kepada VFM atas penganjuran Mega Gathering VF3I Evolution 2025 yang berjaya dan tersusun. Diharapkan acara ini akan menjadi acara tahunan yang mampu menyatukan lebih ramai pecinta VF3I dari seluruh negeri serta terus mengukuhkan semangat kekeluargaan dalam komuniti pemotoran kita. Kita jumpa lagi di acara yang akan datang.